3 tahun sebelum dia isytihar dirinya Tuhan, 3 tahun, 1/3 kandungan hujan ditahan oleh Allah. Di mana tu? Di Sarawak sajakah? Di Kedah sajakah? Tidak. Di seluruh muka bumi Allah. Tuan-tuan pergi ke sungai, tasik, air mata air, air telaga, semua itu punca daripada hujan. Di Malaysia kita ni, Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak ni, kalau Tuhan tak bagi hujan 6 bulan, pernah berlaku 4 bulan, 5 bulan pernah berlaku. 4 negeri waktu tu saya ingat sudah mencatu air, baru 4 bulan tak ada setitis hujan pun. Ada 3-4 negeri waktu tu sudah mencatu air. Catu air sebab takungan, empangan sudah mula kering, sungai sudah mula susut. Tu 3 bulan, 4 bulan, setahun. 2 tahun sebelum Allah tahan 2/3, maksudnya makin sedikit, makin sikit. Kalau 3-4 bulan pun dah kurang dah, ni dah 2 tahun Allah turunkan sikit. Dan tahun ketiga secara sepenuhnya tiada hujan. Tuan-tuan bayangkan, tasik, sungai, mata air, telaga, tiada air. Iaitulah pada tahun keluarnya lelaki yang bapa segala kerosakan dan segala kejahatan ini, iaitu Dajjal. 3 tahun berturut-turut. Bila keluar Dajjal, kata Rasulullah, secawan air ini pun tidak ada di atas seluruh muka bumi Allah. Tuan-tuan, fikir seminit je. Saya minta tuan-tuan fikir seminit saja. Daripada utara ke selatan, barat ke timur bumi, secawan air pun tak ada. Boleh bergaduh tak? Boleh. Boleh berbunuh tak? Boleh. Allah uji COVID hari itu 2 tahun, kita dah mula resah, kita dah mula nak jadi apa ni? Yang hilang pekerjaan, yang tutup kedai, yang gulung tikar, yang bankrupt, yang sakit, yang mati, yang apa nak jadi ni? Yang 2 tahun ni PKP hari itu. Kita di Malaysia ni tak ada barang asas, 1-2 barang asas pun dah habis dah. 1-2 barang asas je. Hari tu tak ada telur je. Dah jadi, Allahu Akbar. Baru 1. Di atas bumi tidak ada secawan air pun. Waktu habis bekalan air, dan satu lagi, tidak ada sebiji gandum atau beras pun di atas muka bumi ni. Tak ada hujan, macam mana padi, gandum, pokok, buah